Simpanan emas yang seeloknya bermula dengan saiz 5 gram atau 1 dinar. Elakkan menyimpan dalam bentuk 0.25 gram atau 0.5 gram. Ini kerana emas bersaiz kecil begini dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding harga per gram emas. Dan banyak koleksi ini adalah keluaran limited edition yang membolehkan item kecil ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi bila anda ingin jual, ianya dikira mengikut berat emas itu sahaja, bukan mengikut harga belian anda. Gold bar 5 gram ini pembuatannya lebih murah dan jika anda dapatkan melalui Public Gold, 5 gram ini tiada charge gold premium. Bukan itu saja, malah lebih besar item emas yang ingin anda dapat, lebih rendah spread value. Contoh emas 100 gram, spread value adalah 7% berbanding 1 dinar, spread value-nya ialah 9%. Jika anda masih ragu-ragu tentang simpanan emas, saya amat sarankan anda untuk dapatkan buku wang emas ini yang bukan sahaja menghuraikan tentang sifat emas, malah kegunaan simpanan emas. Emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun Emas Gap di Public Gold, anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin post cara mudah mulakan simpanan emas. Untuk daftar akaun secara percuma, saya bimbing sebaiknya.